Siapa ada modal RM20,000 tengah cari peluang bisnes yang selamat dan risiko hampir kosong, video ini mungkin untuk anda. Saya nak tawarkan satu peluang untuk anda, iaitu dengan menjadi dealer emas public gold. Tak ada modal hangus, hampir kosong risiko, tak perlu simpan stok. Yang ni penting lah, tak perlu simpan stok, tak perlu nak jual emas. Kemudian passive income. Income yang kita bina boleh diwariskan. Nanti kalau mati nanti adalah anak, isteri boleh sambung dapat insentif kita. Kemudian status dealer kekal. Tak wajib nak buat rekrutmen tiap bulan, tak wajib nak kejar sale. Status kekal, boleh buat online saja. Ada support group daripada G100 Network, dan yang paling penting kita ada mentorship. So kalau jadi dealer public gold ni nak buat apa je? Mudah je tuan-tuan dan puan. Sebarkan ilmu emas yang betul, kemudian perkenalkanlah public gold kepada orang luar. Tu je, mudah. Tak payah pening-pening nak jual stok kita, modal tersimpan dalam stok, tak perlu risau, tak payah pening kepala. Kosong risiko, modal pun tak ada hangus. Sebarkan je ilmu. Nak jadi dealer public gold, kena buat belian emas 8 dinar untuk menjadi normal dealer, manakala untuk 16 dinar akan dapat jadi priority dealer. Buat belian emas, buat tabungan emas sebanyak 8 dinar ataupun 16 dinar, emas tu kita dapat dekat kita, simpanlah sendiri baik-baik. Kemudian kalau nak ada insentif lebih, nak dapat income lebih, kita sebarkanlah kepada lebih ramai orang. Kita cari lagi, kita bantu lagi ramai orang dekat luar sana tentang simpanan emas. Tapi kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Kita masih lagi bergelar dealer public gold. Mudah kan? Kepada anda yang belum lagi ada akaun public gold, yang nak join tim saya G100 Network di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dan juga Tuan Sharif Jamil, boleh tekan link di bio ataupun boleh isi beg biru ataupun boleh tekan mana-mana link yang saya tinggalkan. Sambil kita menabung emas, kita dah dapat manfaat emas, apa salahnya kita share, sebarkan lagi kepada keluarga, rakan-rakan dan orang sekeliling kita.